Malam ini Saidah Nasrul akan siasat siapa yang buat bunyi mercon tu. Hari ini kan malam raya, jadi banyaklah orang main mercon dan bunga api. Okey, tengok kat belakang tu kan. Itulah tempat hujung situ. Nampak tak bunga api? Walaupun nampak cantik tapi bunyinya ini kan dah malam raya kan, tapi tengok sana, esok dah raya Aidilfitri. Jadi memanglah malam ni memang banyak bunyi mercon. Mana bunyi mercon tu? Okey, jom kita pergi dekat sana. Banyak-banyaklah sana sini main mercon. Okey. Jadi hari ini Saidah Nasrul akan siasat main mercon, bunyi mercon tu. Okey, tengok kat sana. Hey, nampak tak macam ni lah. Ini video Saidah Nasrul akan merakam video bunga api dan mercon-mercon. Okey, ni tapi kan ni video Saidah Nasrul akan menyiasat tentang bunga api mercon. Okay. Biasa kan saya rasa macam ada macam bakal mercon dekat sini lah. Saya pernah nampak. Mana ada. Tapi kalau saya pergi kat sini nampak macam tak ada apa pun. Ini mercon hantu ke apa? Lah, mercon hantu. Kalau saya pergi kat sini tak ada siapa pun main. Tak ada apa pun. Awak nampak tak? Macam mercon hantu. Mana ada. Dia orang kan nak beraya. Biasalah gitu. Apa ni? Kau ni pergi siasat ke? Kenapa ni? Saja je. Saidah Nasrul kan polis PDRN. Ya, betul tu. Setiap kali dengan mercon, itulah dia keluar rumah. Kenapa Saidah awak keluar rumah ke? Lah, keluar rumah. Asal dengan mercon je terus keluar rumah. Macam ada apa-apa je. Kan, Saidah kan? Saidah, jangan pergi kat situ, bahaya. Lek, tengok je bunga api mercon tu. Rumah dia tu lah yang main mercon. Bahayalah jalan sorang-sorang macam ni. Biar je. Saya nak tengok tu orang main mercon. Manalah nampak dia orang main, tapi nampak bunga api je. Manalah nampak kan waktu malam. Nak tengok je. Siapa nak tengok siasat tu. Tengok orang main mercon tu kuat sangat ke. Okey, rumah tu lah, kawasan belakang tu lah main mercon. Saidah, tak bahaya ke jangan sorang-sorang? Nanti kan ada penculik, nanti macam mana? Biar je lah nak tengok siasat tu bunyi mercon. Weh. Orang Singapura tak suka dengar bunyi mercon. Yelah, tak boleh lah jangan sorang-sorang. Saidah takut ada orang culik ke apa.
Saya nak keluar rumah. Keluar sekejap je. Tengok ni, saya tak boleh tahan dengan mercon.